Hello, saya Syukri Mata dari Mata by Optometris. Kita sudah hampir seminggu berada di bulan Ramadan. Jadi, adakah anda sudah bersedia untuk berhari raya? Apabila bercakap untuk berhari raya, saya sebagai seorang optometris ingin memberikan peringatan kepada anda semua dekat luar sana. Apabila anda mahu buat cermin mata untuk beraya. Kepada anda yang berumur 40 tahun ke atas dan mengalami masalah rabun jauh dan masalah rabun dekat, memerlukan kanta yang dipanggil sebagai kanta multifocal ataupun progressive lens, pastikan anda hadir bertemu dengan kami optometris 1 minggu atau 2 minggu sebelum beraya. Kedua, kepada anda yang memerlukan kanta khas seperti kanta untuk kegunaan pejabat, office lens, ataupun kanta anti-pening, anti-fatigue lens, ataupun untuk kanak-kanak yang memerlukan power special seperti myopia control lens, ataupun mereka yang mempunyai masalah silau lebih daripada 200, ataupun orang yang mempunyai masalah rabun sangat tinggi. Jadi saya cadangkan anda juga hadir 1 minggu ke 2 minggu sebelum anda beraya. Ketiga, kalau anda pemakai contact lens, kalau contact lens power biasa-biasa dan nak yang color, pasti boleh siap dalam 4 ke 5 hari. Tetapi kalau anda adalah pemakai contact lens seperti contact lens yang ada rabun silau ataupun multifocal contact lens, datang 1 minggu ke 2 minggu sebelum raya. Kalau boleh nampak, kita ada banyak sangat contact lens, pilihan contact lens, color, clear, ada power, tak ada power dan sebagainya, dan semua ini cukup untuk siap tepat pada masanya. Dan akhir sekali, kalau anda adalah pemakai cermin mata dan anda perlukan cermin mata segera, kami boleh siapkan cermin mata dalam masa 1 jam selagi masih ada stok dekat store kami. Dan kami ada pelbagai jenis stok kanta dekat dalam store kami seperti yang anda boleh lihat sekarang ini. Tetapi saya galakkan biarlah ada masa emergency 3 ke 4 hari sebelum raya untuk pastikan cermin mata itu siap sebelum anda pulang berhari raya. Kerap kali setiap tahun kami berhadapan dengan klien-klien yang datang bertemu kami dan perlu cermin mata siap last minute. Saya harap anda bukan tergolong dalam golongan itu dan datang bertemu dengan kami lebih awal. Saya Syukri Mata, optometris penuh kasih sayang dari Mata by Optometris. Mwah.